Assalamualaikum guys. Hari ni aku ada dekat nilai 3. So sekarang ni aku singgah nak pergi toilet jap. Dekat Masjid Abu Darda. Dekat dengan nilai 3. Dua traffic light masuk ke kiri. So jom kita tengok. Ni kawasan parking dia bapak luas. Luas sini. Ni masjid dia. Nampak. Parking dia luas. So jom kita nak pergi tengok toilet dulu. Pergi toilet dulu. Jom. Wah, lama. Ini toilet ke? Kenapa? Wah, ini bilik pemeriksaan jenazah. Oh, bersih lah dia punya ni. Ada taman kat tengah. Biasa toilet lelaki biasa. Ya. Sini toilet OKU. Dia tak ada sini. Apa? Ni tempat duduk dia. Oh, luas lah tempat duduk dia. Sama dengan toilet. Oh. Hello. Ni aku pakai kamera murah. Oh, betul. Dengan warna merah. Biru. Ni toilet dia. Bersih, toilet bersih. Ni masuk toilet jangkau. Okey. Okey. Ni toilet ni. Tisu tu. Kita dah tengok bahagian dalam masjid. Kemas masjid ni. Oh. Wah, ada kursi urut. Ada jenazah juga. Kita tengok dalam masjid. Oh, luas guys. Masjid Abu Al-Darda. Kursi urut. Nanti jemaah wanita. Oh, nampak perempuan. Lelaki mana? Perempuan. Lelaki. Ada orang. Ada orang kat tepi tu. Aku segan. Tengok kat sini. Untuk air mineral. Dia jual air mineral. Mesin air mineral. Nak bagian dalam tu. Oh, dia ada mesin cuci. Assalamualaikum. Wow, cantik. Cantik ada dalam ni. Kapet dia. Bar dia.
lampu. Ini dia. Sembah. Kita orang bagi ceramah. Dia capai. Sembah ni. Cantik. Okay guys, tu je. Tengok. Review macam itu saja. Jom kita balik. Okay. Di sini pun ada tempat ambil semacam. Buat bodoh. Okay guys, so itu je lah review pendek dari Masjid Abu Al-Darda. Okay, so jom nak sambung pergi ke nilai 3. Umi nak beli apa dah. Sebab tadi beli air kelapa je ni. Besar juga lah masjid ni. Dia dekat kawasan perumahan. Ni masjid dia. Nampak? Masjid dia. Right guys. Bye. Assalamualaikum.